Kena guys. Kena guys. Duduk guys. Mantap. Oh, tu dia. Kena guys. Kena guys. Kena guys. Dia. Dia. Okay, hai guys, jumpa lagi dalam channel Edifly. Kali ni aku nak macam ikan haruan guys. Haruan dekat area sini lah. Sawit-sawit agak baru naik air. Boleh katakan banjir lah guys. Boleh katakan banjir. Jadi hari ni aku nak cuba kat sini guys. Agak lama aku tak masuk sini. Dah lama jugalah aku tak masuk sini. Jadi hari ni aku cuba masuk untuk cari haruan. Harap ada haruannya guys. Tapi guys, sebab tu guys. Ada lagi kat sana pun masih banjir-banjir lagi. Jadi hari ni aku cubalah cari haruan kat sini guys. Kod-kod ada, harap-harap ada lah guys. Okay guys, yang baru sampai ke channel Edifly, yang belum subscribe, kasih subscribe guys, yang support aku. Jom guys, let's go, stay tune. Okay guys, peralatan aku gunakan hari ni reel daripada Caesar Cast XZ guys. Cast X2 lah mau cakap kan. Reel aku pairkan dengan Upro Magnus XDR 817. Tali daripada C-Net Monster W8 8 sulam 22 LB. Leader macam biasa, leader C-Net fluorocarbon line 32 LB guys. So hari ni aku cuba hanyarkan balik sebab aku baru lepas servis ni, jadi tengoklah macam mana. Okey tak okey? Jadi guys, jom layan, let's go. Tu belakang aku ya guys kan. Basah ni, lompat. Allah angkut pula. Kacau saya. Dah. Dah guys. Tu dia orang pertama guys. Curug, bujuk guys. Ikan pertama kita bujuk guys. Mantap, tapi curut dah bujuk dah. Terpacak kat kepala ni. Aduh. Bujuk guys, terpacak kat kepala. Alhamdulillah, tu dia. Ikan pertama kita bujuk guys. Aduh. Tu dia guys, ikan pertama kita. Ikan bujuk guys. Alhamdulillah. Ganas juga duduk dia makan tu. Mantap. Let's go. Bujuk walaupun kecil terpacak kepala guys. Terpacak kepala aku rasa tak boleh. Ambil lah balik. Bawa balik. Jom. Let's go. Padu. Bujuk sini aku tak nampak besar guys. Bujuk sini aku nampak kecil je. Aku tak tahu yang besar tu ada ke tidak. Tak nampak besar. Paling besar pun dalam 600 gram aku dapat. Pernah dapat. Kalau besar lagi aku tak tahu ada tak ada.
Yang lain tu tak 400 gram, 500 gram. Pujuk dia. Nak kata je buik besar tu ada tak ada, aku tak tahu. Mama sini pelik-pelik lah. Sombong weh. Ada mama apa ni? Katak kau nak ambil tu. Fikir kalau aku pakai kat perempuan tiruan. Apa jadi? Oh. Ada weh. Kau nampak aku. Mama je jarang peduli orang sini. Ni seolah-olah macam ikan takut. Macam dia takut. Pelik dah. Anak halus tu. Biasa sini macam dulu lah. Dulu sebelum ni kan. Kalau kata ada anak-anak, campak kat anak tu ibu kompon ambil je. Ini ibu tak tahu nak kata. Kata hidup kot. Pelik tu. Dia rendam tengok kot dia nak ambil. Dia mesti datang kat anak dia punya. Tengok. Allah, kau nampak? Nampak ibu dah. Nampak? Kata, oh dia ambil guys, dia ambil. Oh dia ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Oh tu dia. Oh tu dia guys. Tu dia guys. Ni dia. Ada mama pun tak besar. Umpan pun tak ancok mau. Tak jadi apa. Muju terangkat nak kata tu. Alhamdulillah. Tu dia haruan kedua. Haruan kedua guys. Ikan kedua lah. Haruan yang pertama, api yang kedua lah ikan dia. Alhamdulillah. Jom jangan lagi show. Letih layan. Nak kena pujuk. Letih. Oh, tu dia. Oh. Kena gas. Oh, tu dia. Oh. Alhamdulillah, haruan ketiga, ikan ketiga guys. Ikan ketiga kita hari ni boleh tahan lah saiz, tapi penyakit lah guys. Ikan dia ada penyakit lah. Terpaksa lepas balik lah. Ikan dia tak sihat. Ni tang apa tau ni. Oh. Ikan tak sihat guys. Kena lepas balik lah. Ikan tak apa nak sihat. Kan? Balik lah. Ada lah. Banyak lagi aku. Merepek lah okay, bye-bye. Besar guys. Kita tahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Betul. Ikan tetap ada. Tapi yang ni dapat tak apa sihat. Tak lepas balik lah. Lepas balik lah. Jom. Lain lah guys. Jom try tempat lagi lah. Tempat yang sama. Try lagi. Kau ada. Oi, ada guys. Dia ambil tak ada buat apa aku. Nak bagi tali pun tak ada. Tak ada. Gila. Ada. Tak tahu dah rabut tu kan. Jahat. Tu jahat nama dia. Tu jahat. Oh, gini cakap ke tak? Oh, kena guys. Oh, tu dia. Aduh. Pakai sofok jadi. Tu dia. Oh. Saiz ni dah. Saiz boleh tapau lah orang kata. Taklah curut sangat kan. Oh, atas sikit boleh curut lah. Boleh tapau. Lagi kalau kata tak kena ngam, kita tahan tempat lain. Okey, ngam. Jom.
Allah Akbar. Sabar-sabar. Sudah. Mantap. Haruan keempat yang landed. Padu. Jom, layan lagi tu. Layan tu pula. Kau ada, tak tahu. Kat sofrok tengok. Ada anak-anak pun pakai kata hidup. Kena gas, takut gas. Curut. Ganah curut pun. Allah Akbar, lucu lah. Curut. Dia ganah. Meletup. Oh, ni curut melampau. Hak ni lepas macam mana pun. Hak ni kena lepas lah macam mana pun. Oh, kena gas. Oh, gitu. Allah Akbar. Lucut. La ilaha. Meletup. Oh, dia ambil. Sebab tepi lepas sawit tu dia ambil. Tu aku rembat terus. Kalau tempat lapang boleh biar lagi. Kan? Ni tepi sawit lagi dah. Kalau masuk semua tu pakai tak ada juga kan. Tu dah rezeki pun dah. Oh, meletup guys. Dia ambil. Oh, mantap. Let's go. Ngam-ngam tepi. Lepas sawit sikit pun dia ambil. Terlepas lah tu. Saya buat apa? Oh, curut pula. Lucu lagi. Oh. Banyak betul ikan kat sini guys. Tapi tak besar. Tak besar. Aku tengah cari yang besar ni. Tengah cari yang besar. Kok ada yang besar. Kena guys. Tu dah. Alhamdulillah. Satu ekor lagi guys. Cakuk lah. Ni random macam pok ni. Random lah nampak. Lagi sekor. Padu. Walaupun tak besar tapi tak haruan guys. Padu. Layan lagi, let's go. Kena guys. Oh, tu dah. Kena guys. Alhamdulillah. Lagi sekor. Oh, ni saya sikit lah. Oh, ni saya sikit lah betul. Oh, koyak pula dah. Koyak pula. Oh, ni saya sikit lah daripada tadi guys. Mantap mencakup lah guys. Padu. Alhamdulillah. Dia. Tempat lapang dah. Tempat lapang guys. Oh ni. Mantap. Jom. Let's go. Tempat ni ikan banyak guys. Ikan banyak. Serius ikan banyak. Tapi tu lah. Tak besar. Tak besar. Mungkin besar tu ada lah. Belum berjumpa yang besar. Belum besar lagi ada lah. Jom. Cari. Selagi boleh cari. Kita cari. Jom. Ayan. Jom. Susah nak ambil ni kan. Kalau ni kan. Oh. Oi, tak ada ambil ah? Ayah. Dia boleh tak ambil. Kan? Dia nak ambil tapi tak ambil. Macam pelik kan? Oh, mok. Dia macam tak confident tak confident. Ada. Tak confident nak ambil. Aduh. Tak mau dah lari ya. Aku nampak tadi tu. Aku nampak dia kat situ.
Oh, cuy. Aduh, jatuh ambil oh. Lucu pula dah. Tengok dah rezeki. Rezeki tak mau bagi dia jadi rezeki. Kok mana pun tak dapat. Jatuh dia ambil terus dia tu. Buat bujuk guys. Biasa dah buat bujuk kat sini lah. Allah tak lekat lagi guys. Tu ada tup dia ambil weh. Oh, tak lekat lagi cuy. Termakan besar-besar. Tak ada orang mancing dah. Tak ada orang tangkap dah kat sini. Oh, kena kah? Kena guys. Curut saja. Curut saja. Oh. Balik. Curut je. Oh, sudah. Oh, depan mata guys. Depan mata ambil cuy. Alhamdulillah, nama rezeki. Tak naik slow-slow, depan mata dia ambil. Saya juga boleh ni kan. Saya buat lauk pun je kan. Saya buat lauk pun. Dia. Harun keberapa dah aku lupa dah ni guys. Tak. Layan lagi. Let's go. Panas dah timbul ni. Tak ada selalu tep ambil kan. Ngam daripada depan ambil tu. Ada lagi tu. Timbul ni. Oh, kena guys. Allah Akbar. Cuy. Saya juga tu. Aku sembak slow terbang ikan rod ni power. Dia punya action, fast action tu memang bekerja dengan baik lah. Sembak slow terbang ikan. Fast action tu bekerja dengan baik lah kata. Tadi pun saya nampak terus naik ikan tau. Odong meletup kan tu. Allah Akbar. Tu dah aku dah. Oh guys, depan dia ambil guys. Aduh. Dia kejap dia mana. Depan mata dia ambil guys. Depan tu. Tu yang syok tu. Tarik slow. Oh, bam dia pantai. Hari nak hujan ni guys, nak hujan. Aku sampai kat sini, baru sampai kat sini. Banyak spot ni, tapi mungkin video-video akan datang kot. Orang kata kat sini pun banyak ikan. So try dulu tengok macam mana. Jom, let's go, stay tuned.
Depan ni ada duduk dah. Kena guys. Saiz guys. Ini saiz guys. Saiz. Saiz guys, saiz. Alhamdulillah naik juga saiz guys. Gorgon guys. Tu dia gorgon guys. Akhirnya naik juga gorgon guys, tengok. Tu dia saiz. Ni padu 1 kilo lebih. 1 kilo lebih ni guys. Padu ni. Jom timbang tengok. Berapa berat? Tak tahu pula pada semua tu umit tu Padu. Timbang. Kita timbang. Sudah guys, akhirnya. Bukan akhirnya lah. Gorgon naik guys. Padu lah guys, jam timbang. Jam timbang. Okey, kosong guys, kosong. Bawah. Berapa ni? 1,5 kilo guys. 1,5 kilo. Dia timbang lagi, tak puas hati pula aku, kosong kan. Ada. Soh guys. 1,5 kilo guys. Naik gorgon kali ni. Waduh. Jom dah lain lagi. Tu dah guys. Tempat ni bukan tak ada ikan. Ada ikan. Ada yang besar. Tapi nak dapat besar tu agak mencabar sikit lah. Sebab yang kecil tu banyak. Jadi yang besar tempat ambil umpan dulu. Bila dah kena kecil, air kocak dia lari lah. Kan? Jadi ni dia. Sekok. 1,5 kilo. Tu dia. 1,400 lah macam kan. 1,400 sebab juga grip ni tak lah 100 gram. Tu dia. Alhamdulillah. Mancing aku guys. Padu. Jom main lagi. Let's go. Padu lah. Terai lagi guys. Tarik ni 3 ekor lah. Sini lah. Kuasa dah ada lagi gorgon ni. Allah Akbar. Ya Allah tuanku. Masa bila dia ambil? Cuy. Besar oi. Besar macam belakang tadi tu. Cuy. Sayang tu. Masa bila dia ambil? Tep-tep ya. Kau. Aku tak perasan bila masa dia ambil. Padu oi. Aku tengah betul tali jadi tu. Tak tahu tali berjalan dah. Mantap. Tu dia guys, ternyata ada gorgon kat situ guys. Teruk air tu mak. Gila. Jom lain let's go. Aku pun tak tahu bila masa dia ambil umpan tu. Aku tengah betul tali tu. Tak tutup dia ambil. Dia macam ikan ni. Kasar nampak ikan dah terbang. Tak apa. Yang tu bukan rezeki. Yang penting 1,5 kilo naik dah. Sudah. Tu dia. Kena guys. Alhamdulillah. Boleh lah saiz ni guys. Boleh lah. Mantap dia kata. Slow dia ambil tak lepas dah. Kalau kata dia ambil tak lepas dah. Motor pula jauh. Sebab aku main campak 2-3 kali je. 2 kali tak ada. 4 kali tak ada. 4. Aduh, masih ada. Mantap guys.
Haruan keberapa ni aku tak tahu ni. Haruan keberapa apa aku tak tahu lah. Yang penting mencakuk-cakuk hari ni guys. Mencakuk-cakuk. Jom, hari ni sekarang. Hari dah start hujan guys. Hari dah start hujan. Jadi aku pun tak boleh nak lama-lama ni. Try lagi ni lah. Ekor lagi terpaksa tutup dulu lah. Oh, sudah curut. Curut cuy. Laju curut umpan tu. Ada juga kat situ. Dia menyorok habis tu. Ada juga curut kat situ. Laju umpan. Oh, ada nak ambil umpan tu guys. Ada. Pasal apa tak ambil? Tu yang pelik tu kan. Pasal apa tak ambil? Nampak tau. Air beralun. Nampak air tu beralun. Pasal apa dia tak ambil? Oh, tu dia. Allahu Akbar. Lucut lagi. Lucut saja. Lucut saja. Aduh, hai. Ada ikan. Dia makna ada ikan. Abang rock ni action fast dia padu hai. Action fast dia padu. Saya mbak ikan terpang oi. Tak kasih cal ni tau. Sembak slow lah. Kalau sembak kuat tak tahu lah. Oh, tu dia. Allahu Akbar. Oh, apa ni? Tang ni yang berkali-kali lucu ni. Betul-betul menguji ni. Rosak umpan dah. Coy. Nak balik lah. Oh, tu dia. Oh, tu dia. Oh. Curut je pun guys. Oh. Curut je pun. Gana. Kalau banyak sangat curut lepas balik lah ni. Saya tak curut juga. Boleh lah saya ni. Tapi banyak sangat lah ni. Saya ni kat dalam tu. Okey lah. Balik lah. Ya. Tahan. Gana ni. Okey lah guys, last cast. Aku tutup lah sebab aku nak pindah tempat lain lah. Banyak dekat strike ni. Banyak dekat strike. Oh, tak lekat cuy. Nampak, last call pun dah ambil video. Kalau aku nak layan video sampai ni, jenuh layan. Okey lah guys, aku nak update lah trade casting aku pagi ni guys. Pagi yang mendung dan kata bekerjasama dengan Mantap ni guys. Pagi ni walaupun kata mendung tapi kata hasilnya banyak guys. Mantap, mencakuk langguni guys. Langguni guys, banyak gila ikan. So spot ni banyak ikan guys. Kata ikannya masih kata rakus menangkap umpan. So banyak juga dapat. So satu ekor tu 1 kilo 400 lebih lah. Tolak grip 1 gram. Jadi selepas tu aku ada lucut lagi seekor besar juga guys. Lebih kurang macam tu buat saiz dia. Kat situ tempat yang sama guys. Masa tu aku tengah backlash. Aku betul-betul sekali tak tahu ikan aku sembat. Tengok lompat ikan tu guys. Jadi itulah cerita hari ni. Alhamdulillah moga kata hidup dengan umpan tiruan dua-dua pun jadi. Jadi yang kata aku hanya enjoy je lah.
pagi ni. So aku dah rehat kejap. Saya tempat berteduh sebab hari nak hujan ni. Nampak ayam saya nak hujan ni. Dah hujan tadi lah. Ni macam nak lebat pula dah. So guys, sembang sampai ke channel Arifly. Yang belum subscribe, kasih subscribe guys di tempat aku. Guys, jumpa dalam episod akan datang. Assalamualaikum. Bye. Nak. Alhamdulillah naik juga saiz guys. Gorgon guys. Dia gorgon guys.